Putra! Happy anniversary to you. Ini adalah vlog Anniversary yang ke-2 tahun. Dah 2 tahun dah kahwin, man. Gila. 2 tahun lain di semua mengajar hari-hari. Kuat je Putra. Cuba korang kan tanya kenapa Risma merajuk. Mesti ada sebab. Sebab Putra kacau. Sebab Putra kacau. Adanya orang perempuan merajuk suka-suka mesti ada sebab. Betul tak girls dalam ni? Tak betul. Yes! 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 So sekarang ni adalah 23 hari bulan, tapi kita nak celebrate anniversary 24 hari bulan sebabnya korang kena stay tune. Hari ni a little bit busy sikit. Yes. Itu nak ke sini. Daripada pagi tadi saya keluar. So sekarang kita nak keluar lagi. Nak pergi beli barang untuk Risma. Kita nak pergi mana? Pergi 1 jam. So, disebabkan hadiah anniversary Putra Risma dah belikan, Nanti hadiah anniversary Putra akan sampai kita ke review sama-sama. Okay? Tapi hadiah anniversary Risma kata masa dekat China. Itu samalah, tu pun hadiah anniversary saya tahu juga sebab ada apa. Itu sama-sama. So ni kita nak So dua-dua kena ada 2 hadiah. Faham? Soalnya saya nak cari hadiah. So ni Putra nak cari hadiah untuk saya. Hadiah Putra saya dah selesaikan. Nanti kita review sama-sama hadiah Putra ya. Dari semua Putra habis pendel. So let's go. Dia actually hadiah tu tak penting pun. Yang Yang penting kasih sayang seorang suami isteri. Bye-bye. Sampai. Aku boleh tengok Mami Jarum ni. Kita pilih 2 design ni. Saya rasa 2 design ni dah cukup perfect. Wow. Ini yang menarik. So ni hadiah anniversary kita. Jom kita bayar. Yang dua ni kan? Oh my god. Mas kat sini sumpah cantik-cantik. Saya tak tahu nak pilih apa. Taklah. So sekarang ni Putra nak kena bayar hasil tangkapan saya. Kita ambil 2 gelap dengan 2 campur. So disebabkan saya dah belanja Risma, muka pun dah makin kurus saya. So saya nak minta Risma satu benda. Apa? Boleh tak awak belanja saya makan gyuta yakiniku? Tak boleh. Boleh. Sebab saya daripada tadi lapar gila. Lepas tu memang plan lepas ni nak pergi Pumpung. Memang plan nak pergi mall, nak makan kat mall, nak cari baju untuk esok. Lepas tu dah lambat gila and memang lapar gila. So kita makan je lah kat sini dulu. Kita baru pergi mall. Kebaik dulu. Kita tengok dulu kalau dekat. Atau kita pergi makan je lah. Kita pergi makan. Boleh? Kalau dekat kita terus gerak. Bye. Kita balik. Kita ambil ikan butro. Tapi itu bukan ikan yang Risma beli. Itu ikan yang daripada Indonesia yang saya beli. Tank pun tak ada dah. Ikan dah ada. Faham ada ni. Ya! Tak tahu letak mana. Letak jamban dah. Aku kena letak dekat rumah orang dulu. Sumpah. Stres gila. 400. Oh, makan apa ni, Tra? Oh, makan waklu. Diam! Wow. Ni semua anniversary trick ke? Dalam nak makan. Ini makan ini dulu. Lepas tu makan ni, kita makan itu apa? So ni kita custom. Ada yang belum sampai. Apa? Ada yang belum sampai, sabar. Lapar sangat.
dah lapar sangat dah korang. So ini yang kita order tapi ada yang belum sampai. Tak ada apa ni yang macam wah, sedapnya makan. Apa ni? wahyu. Sabar. Letak balik. Tak ambil gambar lagi sabar. Wah, laju guys, laju. Apa? Dia makan dulu sebab lapar. Dia sebab sedap ke apa sebab lapar. Tak rasa lagi. Tak rasa lagi. Jumpa makan korang. Makan. Matamu melumakanku saat pertama kali ku lihatmu. Dan jujur ku tak pernah merasa, ku tak pernah merasa. Dah belanja saya mas. Saya belanja dia makan. Jadi macam Putra tu bayar 100% untuk mas. Saya bayar ni macam 10% daripada yang dia bayar. So let's go. Jom. Thank you. Macam tengok saya ke? Atau Gila. baik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kau siapa siap? 6, 7. Ni cok tu. saya kawan habis tu. Faham? So now kemungkinan kita tak jadi pergi mall sebab sekarang pun dah pukul 7 dah dekat pukul 8 dah. So kalau pergi pun tak ada masa. Tu ada kereta. So kita nak pergi mana ni? Kita pergi ambil kereta kita. Betul kamera tak stable lah. So tengok I tengok kamera macam mana. I teach you how to gear. So cuba korang teka kereta kita warna apa? So kita nak pergi ambil kereta. Lepas tu ikan pun dah nak dekat sampai. Pun tak nak kena hantar kejap lagi kat PJ. Ini dia kat PJ tau. Aku datang sini 45 minit. Lepas tu ikan tu boleh lambat pula. Jadi aku nak datang sini balik. Ini 3 kerja hari ni memang seharian keluar saja. But no problem. Disebabkan Christmas anniversary, saya memang tak nak duduk rumah, nak bergerak pergi mana-mana. Lepas tu malam kemungkinan kita nak pergi rumah Baba. Lepak-lepak. Dah lama juga tak pergi rumah Baba. So, jom, bye-bye. Okay guys, so sekarang ni kita dah sampai dekat Ampang. Kita nak ambil kereta Musang. Kita nak ambil kereta Putra. Sebab kereta Putra tu dah kat bengkel. So, let's go. Bruh. Tadi kau letak berat. Cuki man. My car already finished. Putra. Sumpah tak expect. Lawa gila korang. Ni cerita saya ni. Ni bukan kereta Putra, ni kereta saya. Mama, Rania dengan Baba punya reaction. Aku tahu Rania punya reaction memang tai gila tadi. Dia memang akan perli-perli aku. Tapi let's go. Semuka warna kuning tu. Okay, sekarang kita nak tengok cantik. Ya Allah. Assalamualaikum. Masuk dalam botol saja. Sebab dia pakai dia. Assalamualaikum. Tadi saya bayar tadi masuk.
Tolong aku. Ya. 1 juta. 1 juta. Bidai. Aku pula. Pergilah mampus tapi kau siapa? Keluar. Okey. Kau pakai aku itu. Kau pakai aku dulu dia Aku bawah. Cepatlah. Ada. Kau Master 3G3. Kau gila. Besar-besar batin. Weh, dah sikit. Kameraman kita kejar. Asal kau pakai kereta aku boleh? Kau pakai kereta boleh? Waya. Aku dah kata kalau kereta aku bayar RM400, ni RM14,000 kena bayar. Weh, Abu Dalam mana tu aku? Mana dapat clean kan? Buk siapa budak ni 20 tahun pakai Mustang. Ni kau pasang lah? Siapa faham itu dah apa? Cek dia Dengan ni? Lain. Tapi cantik kan? Ada nama Prince kat atas tu. Ada letak, kau kena letak kau punya Instagram kat sini. Kau. Aku ada tengok dia hari tu pandai. Ada dia orang tahu kau. Lu orang tak Kau ingat satu cakap. Malaysia kenal kau. Mana ada orang kenal kau? Kau macam kereta aku, nampak? Baru metalik kereta aku. Barang apa kita tengok? Aku tak boleh bagi tahu orang. Macam kereta kau warna putih kan. Kereta Kata nak tiru. tak boleh orang. Weh! Kalau kau pergi aku boleh tak? Let's go. Salah gila. Jadi aku 70 kilo lagi kemek ni. 70 kilo aku gila. Ni kereta ni boleh ya? Ahmad. Gila aku datang. Putra sombong sekarang. Bukan kerja tangan keluar. Bukan tingkap lah. Tak ada. Ya, dia bukan tingkap panjang. Mana dah kau? Tadi Tak ada. Kau dengar dia Isma. tadi isi minyak bukan tingkap, keluar bukan tingkap semua. Tak ada kau dengar cakap dia. Okay, sekarang Putra nak bagi makan ikan dia. Ni, bagi makan dia dekat. Nampak muka dia. Buat fresh tak nampak dia. Nampak muka dia ni sini. Itulah sebabnya kenapa Putra tak nak bagi makan. Sombong dah. Tak, I rasa amazed dengan you. I rasa macam proud sangat dengan you. Saya appreciate it. So sekarang kita nak tengok reaction Jordan Boy. Ni kalau aku kat tingkap kan mesti dia gelak kata Mana dia? Lepas. Tak nampak dah tu. Tak masuk orang lain tengok ke mama. Tania parking kereta senang. Zap masuk dah parking lah. Terus keluar. Terus ke depan belakang. Ke depan belakang. Panjang. Kereta kau panjang ke? Ya, kita tempat panjang. Hey guys, so sekarang ni bukannya baju matching but tada! Main gila. Asal macam tu dulu. Nana diva esafina azafana hasa baca panah. Hey. Isma. Has my baby inside? Don't make Come.
Aji. Salamnya. Oh, you nak makan? Okey, biar dimakan. Kok. The next day. So, ni makanan untuk anak-anak kat sana ni baru bangun. So, jom. Hai semua. So, sekarang ni kita nak pergi rumah anak-anak yatim untuk bagi diorang sedikit rezeki makanan untuk tengah hari ni. So, Let's go. let's go. Tak jauh pun dekat area Ampang juga kan? Dekat area Ampang je. Dekat JTT punya depan sikit. Kita punya depan sikit. Kita pergi dekat rumah anak yatim apa? Rumah Pertubuhan Kebajikan Anak-anak Yatim Kasih Ibu. Kasih Ibu. Semua, so kita dah sampai. Kita nak Sekarang kita nak bagi makanan dekat orang. Kebanyakan orang kata, oh budak lelaki pergi sunat pula, time-time ni nak sunat. Tapi tak apalah, macam mana pun jadi ada juga. So kita nak sedekah sikit, bagi makan je. Lepas tu dah. Let's go. yang jatuh nanti yang. Boleh tak? Ha? Salam dulu. Nak makan apa? Tak, ni lagi tak salam lagi. Saya nak makan. Boleh tolong tak? Boleh? Berat lah, berat. Nanti sakit tangan tu kan? Berat. Mana? Ambilkan semua yang kat dalam. Dustin rama-rama. Nanti masuk yang ada seorang tu baik gila. Pegang sekali. Jatuh yang. Pegang sekali. Hei, dah makan belum? Buka. Ambil. Bye sayang. Bye. Tunggu malu-malu. Okey kurang. Dah settle our first destination. So sekarang nak balik. Lepas tu kita nak siap-siap barang sikit. Dah lah pukul 4 macam tu lebih, 4:30, 5 lah. Kita dah nak gerak ke PD. Kita nak anniversary dekat sana. So, konten awak ni bila nak buat? Lagi sebelum gerak. Tapi make sure jangan gelap lah. So, kita pergi makan dulu kan. Bye-bye. Bye. So, tadi
experience jumpa budak-budak tu, kita rasa ni dah kali kedua tau pergi rumah anak yatim. Yang first tu okey je, tak ada masalah pun. Cuma macam budak-budak kat situ macam pendiam tak korang. Ini tadi, ya Allah, seorang tarik tangan aku ke sana, seorang tarik sini, peluk apa semua, tak nak lepas semua. Memang comel gila, seorang nak tolong putera angkat barang. Comel gila perangai masing-masing. So maybe diorang jarang jumpa orang luar kan. Jadi bila jumpa orang luar tu, diorang rasa macam excited. So bye semua, jumpa kejap lagi. Hai semua. Hello. So sekarang ni kita nak pergi mana? Ambil video kat TikTok. Kat TikTok. Dekat So our plan untuk nak pergi PD anniversary tak jadi. So saya pun tanya Risma, okey ke kalau kita sambut biasa-biasa je. Dia pun kata okey disebabkan kita dah pergi China kan. Kita dah sambut dengan China hari tu. So ya, kita pergi mungkin antarabangsa kejap buat video. And then kita dating, makan beef dekat lupa apa dia. kat mana? Kat KL lah. KL, saya lupa nama tempat tu. So jom guys. Bye. Okay guys, so sebabkan sekarang kita dah habis ambil gambar untuk buat konten Putra. Now kita nak everyone Dunia pasti ada akhirnya, bintang-bintang pun ada umurnya. everyone baby. Comel tak? Comel? Putra 1M done. Alamak, lupa lah. Dia untuk video je. Kalau orang tanya ambil gambar, kenapa kek macam ni boleh tengok video kat YouTube? Tak, Ajilat tu dah jilat, dah makan dah makan tu. Kita nak ke seterusnya. Gila budak ni. Disebabkan dia dah jilat, so kita cak. So good. Okay korang, setelah beberapa jam di dalam kereta, sekarang kita dah sampai ke tempat yang kita nak makan. Let's go. Rushing ke? Ya, sebab reserve pukul 6. Lepas tu dia kata makan sampai pukul 8 dia kata. Sekarang? So, dah sekarang pukul 7.20. Makanan tak order lagi. Sebab dia kata Christmas full. Boleh pula buat jalan jam stres aku. Buffet ke order? I tak tahu. Kenapa? After Sebenarnya 25 minit je, tapi lepas sebabkan jam dia dekat 1 jam. Crazy. Tadi 1 kilo dekat 25 minit kan? Yeah. Sparkling water. Nak order apa lah guys? Ada apa guys Whisky, banyak whisky. Thank you. Jangan rosakkan dulu. Dia ni kalau boleh semua benda dah rosakkan, tak sempat nak ambil gambar, tak sempat nak buat apa-apa. Ni, this is our homemade Parmesan rosemary your bread. Dia dah garlic and mustard flavor butter. Thank you.
Gilin, sedikit. Saya tak nak saya nak makan. Macam mana? Saya nak makan. Bapak lama roti dia. Roti ni berapa? RM1,000. Kau semua dah RM1,000. Ni free lah. I tak order. You order ke? Lah. Huh? Yelah kot. Ada package lah. Si. Tak boleh. Tak naik pula. Like this. Weh, corang kaya tu kau. Ini sebab anniversary. Tak kau makan mamak je. Punya kan slow. 44 kali. Sunnah Nabi. Sedap? Sedap. I think it's okay. Okay. So, kita udah bagi risotto. Ini ada semua kan. Bismillahirrahmanirrahim. Time to eat. Bismillah. Putra dah lapar. Panas. Tolong lah panas lagi. Still lah panas lagi. Oh my god. It's not good. Tak mak. It's too rare. Oh. But let me try first. Is it good? Sedap tak? Halal lah. Dia kurang masak habis lagi lembut. So, kita nak makan dulu korang. Makan. Okay guys, kita dah habis makan. So sekarang kita nak tengok berapa Putra akan membayarnya. So, kita orang tak makan pun. Rasa sebab tak nak ambil gambar dengan kek, so ambil gambar dalam kereta je. Oh. So, thank you sayang. Semoga suami saya murah rezeki. Amin. Semoga suami saya sihat selalu. Amin. Semoga keluarga kita happy selalu. Amin. Kita nak unboxing kek. Wow. It's so pretty, right? So pretty. No. Like it's Marty. Because I order yesterday and the kakak is no kat there. No. What the fuck no? Kita jatuh semua. Happy anniversary to you. Okay guys, take you this light. Tu kat sini. Tapi tangan kau. Aku jatuh. Jadi masuk. Happy anniversary to you. Sekarang ni No. You have to take picture first. Kau nampak tak betapa rakus si Putra ni? Dia memang tak nak sabar. Dia macam semua benda nak cepat. Sebab dia sakit palu. Sebab tadi semalam saya tidur lambat. Lepas tu saya bangun awal. Sangat-sangat nak pening kepala. Kenapa ngawal? Tadi kan kita bersedekah. Oh, okay. Dia kerja macam mana pula? Sedar anniversary tu. Yang kata Kau yang buat ni. Ya. Oh, cantik gila weh. Cantik muka tak handsome pula. Handsome lah. Ya. Tu tak happy. Dia muka happy.
Ya Allah, lindungi Putra. Okay guys, so kita dah sampai dekat rumah finally. So sekarang ni kita nak unboxing. Kita nak unboxing barang yang Putra tunggu-tunggu. Tak boleh tidur malam, tak senang tidur, makan tak kenyang, mandi tak basah. Hari-hari on the phone, abaikan aku semata-mata tunggu benda ni sampai. Now daripada Pontianak, Kalimantan, Indonesia sudah sampai ke Malaysia. So ini adalah hadiah anniversary saya kepada Putra. Aduh, Putra. Dekat. Dia belum lagi, tak tahu lagi. Tak bersama. Tak tengok muka dia. Kita tengok Widih. Alwana King. Dah sampai ikan favorite Dari Kalimantan, Indonesia. Tanam sikit. Nama dia? Weh, Putra Abdullah. Welcome sayang. Thank you sayang for the biggest gift. Tak kiss pun. Tak kiss pun. Satu je. Ikan ni lagi mahal daripada emas Isma Putra beli semalam. Sayang tak? Sayang sangat. Nanti birthday ikan lagi satu kan Apa pula birthday? Birthday bulan 2. Okay. Prince lahir bulan berapa? 2. Lepas tu lah birthday gift awak. Dah. Oh, so maknanya birthday gift saya nanti masa saya bulan 5 tu double, triple lah. Sebab saya hadiah untuk beranak dengan ni. Hadiah beranak 1 jam. Satu anak 1 jam. Okay guys, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, share, subscribe our YouTube channel Putra Wisma. Dah 400k dah subscriber. Let's go. We're gonna get our first silver plate and then we're gonna go and target the gold plate, baby.